Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi kepada umat muslimin dan muslimat. Bulan Ramadan telah berlalu dan berganti pula bulan Syawal. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kita bersama-sama menyambut Syawal dengan penuh hati yang insaf dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menempuh segala cabaran yang mendidik hati dan jiwa umat Islam sepanjang Ramadan, tiba masanya untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri sebagai tanda kemenangan. Moga kita saling bermaafan dan mengeratkan tali persaudaraan agar menjadi umat Islam yang teguh ekonomi dan kuat perpaduan di antara satu sama lain. Semoga segala amalan ibadat kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan Syawal ini membawa keberkatan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya akhiri dengan pantun, baju raya cantik berseri, berbaju kurung bagai puteri, ampun maaf segala peri, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.